Oi. Kenapa kau duduk dekat saf depan ni? Ha? Kenapa Pak Ustaz? Tak boleh ke? Saf depan ni kena booking dulu. Orang yang layak duduk dekat saf depan ni, orang macam aku yang selalu datang surau ni, bukan orang macam kau. Aku ni ahli syurga, kau tahu tak? Pak Ustaz tahu ke siapa ahli syurga, siapa ahli neraka? Of course lah, sebab aku selalu datang dekat masjid ni. Aku selalu duduk belakang tu imam. Kadang-kadang aku sendiri jadi imam. Muka dah sah-sah, muka ahli neraka. Ada hati nak duduk dekat saf depan. Kau memang tak layak. Kau keluar sekarang. Ada hati nak duduk dekat depan pula. Hei. Aduh Din, aku cari Amil nak bayar zakat tak jumpa Din. Aduh. Kau tak bayar zakat lagi? Tak bayar lagi. Berapa bulan dah ni? Kau bayar pakai ni lah. Ikhlas. Boleh bayar zakat kat sini, online. Bayar zakat, ada peluang menang umrah. Ni. Kau bayar online je dekat Ikhlas. Sah ke bayar online ni? Sah. UAI pun dah cakap. Syarat sah zakat, niat. Bukan akad. Bukan lafaz. Kalau kau lafaz tu maksudnya kau nak kahwin. By the time kau dah asingkan duit tu untuk kau bayar zakat, niat kau dah sah dah. Oh, kalau macam tu aku bayar pakai Ikhlas lah. Senang sikit kan? Pakai Ikhlas je, senang. Online ni sah je. Okey. Mazhab mana yang korang pakai ni? Pak Mustah, mazhab? Iyalah, cakap pasal zakat online lah apa. Mana ada? Yelah Pak Mustah, zakat online boleh. Sah. Boleh buat zakat online. Korang berdua ni muka tak pernah datang ke surau ni, tiba-tiba nak cakap pandai pasal zakat lah. Aku ni lain lah. Makam aku sama tinggi dengan ustaz dan ulama. Faham tak makam tu apa? Huh? Memang tak tahu kan? Sekarang ni aku nak bagi tahu, zakat tu memang tak sah. Zakat online sah Pak Mustah. Ustaz-ustaz semua cakap zakat boleh bayar secara online. Yang penting tu niat. Ni tak payah nak temberang dengan aku lah. Muka korang berdua ni memang muka ahli neraka. Sia-sia saja korang berdua puasa. Membazir waktu korang je. Ni aku dah cakap sekali tadi. Zakat online tak sah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Ustaz tu? Dia macam ni lah. Imam Syafi'i pernah berkata, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu. Tapi aku pasti kalah dengan 1 orang yang jahil. Macam Pak Mustah lah. Sebab apa? Sebab orang yang jahil ni, kan, orang yang jahil ni tak faham landasan ni. Pak Mustah, macam mana nak betulkan dia? Terpaling syurga sangat tu. Pak Ustaz tu terpaling syurga. Siap tahu kita ni ahli neraka. Jadi kepada you guys, ingat zakat boleh bayar secara online. Jadi gunakan Ikhlas. Bayar zakat dengan ikhlas dan berpeluang memenangi umrah. Apa salahnya kita selitkan iklan sikit. Selamat Hari Raya. Dah zakat belum?